Tarian Sumazau. Tarian tradisi membelah awan ini merupakan sebuah tarian yang sering dipopularkan oleh masyarakat etnik dusun di Sabah. Ayuh kita saksikan bersama-sama VT ini. Tarian Sumazau terdiri daripada dua gerakan asas, iaitu gerakan pertama mengayunkan tangan ke hadapan dan juga ke belakang, manakala diikuti oleh henjutan kaki sambil mengayunkan tangan. Manakala gerakan asas yang kedua adalah teknik mengambai, iaitu mendepakan tangan sambil menggerakkan tangan dan mempunyai dua kaedah mengambai, iaitu mengambai daripada teknik terbangan seekor helang dan juga teknik terbangan seekor burung layang-layang. Menurut sumber daripada artikel bertajuk Pandangan Dunia dan Konteks Upacara dalam Sumazau Panampang, Sumazau Sazau Papar dan juga Sumazau Paina Membakut menceritakan kepada kita tentang kebiasaannya. Upacara menari Sumazau ini biasanya diadakan dalam 3 konteks upacara, iaitu upacara pertama adalah upacara moginakan ataupun upacara makan besar bagi meraihkan hasil pertanian. Yang kedua adalah upacara magang ataupun upacara pindah ke rumah baharu, dan upacara ketiga adalah upacara monogit